Kalau simpan RM100 sebulan, lepas setahun baru ada RM1,200. Lepas 10 tahun baru ada RM12,000. Cukup ke kita nak bersara dengan nilai itu? Jawapan dia tak cukup langsung. Realitinya nak bersara ni kita perlukan sekurang-kurangnya RM500,000. Tapi inflasi setiap tahun buat nilai duit kita makin lama makin jatuh. So kalau kita tak rancang pada sekarang, umur 60 tahun nanti kita mungkin terpaksa bekerja semula sebab simpanan kita tak cukup-cukup. Bagi yang belum tahu, Fiza bantu mereka yang ingin bina dana persaraan kukuh melalui tabungan emas. Bukan sekadar simpan RM1 sebulan, tapi untuk bina plan yang boleh capai RM300,000 hingga RM500,000 dan tempoh 10 hingga 15 tahun. Apa yang perlu kita buat adalah konsisten saja menabung setiap bulan, menabung emas dengan konsisten bila harga emas sedang jatuh dan tukarkan langsam bila kita ada duit lebihan. Semua ikut pada bajet dan kemampuan masing-masing. Kalau tuan-puan ada impian nak bersara dengan tenang, jangan tunggu sampai 50 baru nak bermula, tapi lagi awal kita mula, lagi ringanlah beban keuangan kita. Bagi anak Fiza bantu untuk tukarkan duit simpanan ke dalam bentuk simpanan emas, boleh isi barang saya dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang bentuk untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.